apa khabar korang semua? Welcome back to my channel. So hari ni Alhamdulillah hari raya Aidilfitri tahun 2025. Dah 2025 dah kita. So hari ni macam biasa raya pertama sebab kerja. Tapi akan cuti, ada giliran masing-masing. So untuk hari ni kita kerja lah. So nak tahu apa yang Isfak buat sepanjang satu hari raya ni, untuk raya pertama ni. Jom tengok video ni sampai habis. Jom akan tengoklah sama ada jalan lengang ke tidak ataupun jalan sesak ke tidak. Tapi biasa pagi-pagi macam gini mana ada jalan sesak kan. Jalan biasa-biasa je kan. So pagi-pagi kita gerak lah pergi ke jom. Pagi jalan masih tenang, masih tak banyak kenderaan. Mungkin orang-orang yang jalan ni pun sama-sama kerja juga macam aku, kan. Sebab tadi aku nampak dah dekat traffic light tu dah ada yang pakai uniform kerja dia orang macam biasa. Kalau tak nampak jelas, sorry tu, aku pegang handphone masalahnya. Macam tak fokus lah kan. Jalan kaki nak pergi masjid. Ni nanti kalau sampai dekat area nak sampai tempat kerja aku pun sama juga. Foreign dia dah mula ramai-ramai kan. Tu dah mula berkumpul kat situ. Diorang nak pergi sembahyang juga, tapi mostly diorang akan jalan kaki. Sebab tempatnya, jalannya tak adalah jauh sangat. Ada je yang jauh, tapi nak buat macam mana kan. Ni tak ada. Diorang nak pergi sembahyang raya. Okay, syuting kita kerja, jalan kat sini. So diorang dah prepare. Ush, baju berputih semua, hebat. So diorang tak ada tu, nampak nak pergi jalan. Oh mak, baju hitam pun mantap. Selamat raya. Ya, selamat hari raya. Alah cantiknya dia. Selamat hari raya. Alah cantiknya ia. Akak baju nak tahu ni navy blue kak. Gitu. Doktor pula nak ambil gambar. Dia nak ambil gambar pula. Alah, dah lambat. Kita dah ambil dulu. Tercepat. Ya, habislah. Kita orang dah dulu dah. Kita orang dah. Siapa yang bawa kerepek banyak ni? Saya cuma bawa kerepek-kerepek dengan kuih siput je. Nenek aku tahu ya, hamper tu. Itu hamper, semua hamper. Kita jimat. Laksmi. Oh, kamu ambil ke? Macam ni. Ni hantar. Apa tu? Buat ke masih betul.
Yang biasa maksudnya? Yang biasa kita buat depan tu kan. Hmm. Kenapa ada ni lagi? Ya, saya nak record. Mana Sakinah? Sakinah. Kak Syah. Warahmah. Mawaddah. Ha. Syah bisa tengah. Tapi kan, kita sikit sangat untuk ruang yang besar macam ni. Yang 0.5. Takkan saya boleh tu sikit. Ya. Tak ada apa-apa sebab itu. Okey, macam sih? Sempat ke lima? Bukan saya nak tahu kan. Saya test dulu. Cuba tengok angle. Tapi saya nak bagus. Susah nak kan. Bawah tu boleh crop je. Okey lah. Okey, angle tu okey. Okey, cuma nampak tak selebar. Iyalah, kita sikit sangat untuk ruang yang besar, faham tak? Jadi kita ambil satu angle. Faham tak? Okey, yang ni satu angle. Macam ni, macam ni. Kita ambil ni dulu. Oh, dia tak kan? Tak. Macam mana macam ni? Jadi kan dia ngam. Nak nampak kaki tak? Lima, empat. Oh, saya tahu dia. Saya rasa kita kurang rapat. Jadi jauh tu Kak Syah tak tengah. Tak ada ke? Dia kena Kak Syah kat tengah-tengah. Belakang tu betul-betul baru nanti. Yang penting saya okey dah. Tak boleh. Tak boleh. Syah. Okey, Kak. Tak, Syah kiri. Okey dah tadi jap. Sikit ngam. Tu Kak Zara lepas sikit. Jadi episode tadi saya dah sebut dah. Lima, empat, tiga. Dia kan jadi kalau buat tayangan dia jadi burst. Tu nak ambil gaya ni. Tengok dulu tadi. Biasa gambar 7, ni gambar 3. Oh, tak gambar. Ada kamu datang. No. Gambar. Beri gaya. Dia sendiri buat beri lagi. Lepas tu saya nak gaya. Tak kursi. Kursi rocky kot orangnya. Kak Syah, kiri sikit. Kanan sikit. Okey, Kak Zara, so okey. Depan nak juga depan. Lepas tu freestyle boleh kan? Maksudnya dia Freestyle ada dah power. habis. Bila cerita nampak. Saya cun. Yang betul saya cun. Boleh tak buat lagi lain? Kita macam Saya tu je cerita. laki lagi. Kalau seseru, dekat depan tak. Dah habis ke? Tak kenal. Tak kenal. Tapi hal tu pun. Dia punya lebih. Kalau depan diri. Diri. Kita duduk tak? Berdiri. Tak boleh ya? Antik nyanyi. Dekat mana ni? Selamat Hari Raya Kak Nurul. Makasih dapat duit raya. Dah buat video kat situ.
Ya. 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 Bye bye. Nak wish apa-apa? Ayah, maaf dia penting. Okay, bye bye korang. Selamat Hari Raya Kak Nurul. Selamat Hari Raya Kak Haza. Wish. Selamat Hari Raya kawan. Selamat Hari Raya. Bye. Muka paling banyak dalam YouTube, muka dia. Baik Kak Haza. Dah habis waktu kerja. Dah boleh balik. Gelap lah pula. So untuk first video hari pertama raya sewaktu bekerja. Salah, bekerja waktu raya. Sampai sini je. Jumpa next video. Bye bye. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Okay? Sekejap, sebenarnya aku salah tengok kereta aku kat sana. Tapi aku confident pergi patah balik sana. So kita kena patah balik lagi. Bye bye.